Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Safia binti Muhammad Fazrin. Nombor matrik saya AM24120174881. Jadi, pada hari ini saya ingin memperkenalkan satu buah buku yang bertajuk Tada! Ibu Maafkan Hana. Jadi, buku ini saya cipta khas untuk anak-anak, khususnya berusia 5 hingga 6 tahun. Buku ini dicipta untuk membantu anak-anak memperkukuhkan lagi kemahiran membaca mereka. Hal ini kerana dialog yang digunakan ataupun ayat-ayat pendek yang digunakan dalam buku ini sesuai untuk anak-anak memperkukuhkan bacaan dan komunikasi mereka untuk harian. Jadi, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Jadi, mari kita lihat apa yang terdapat dalam buku cerita ini. So, buku cerita ini mengisahkan tentang seekor anak beruang bernama Hana. Hana tinggal di dalam hutan bersama ibunya. Hana sangat suka makan madu. Hana sangat suka makan madu manis. Pada suatu hari, Hana makan madu manis. Malangnya madu tersebut tumpah dan menyebabkan Hana merasa takut dan cemas, sehingga menyebabkan Hana terpaksa menipu ibunya. Tetapi Hana berani dan bertanggungjawab untuk berhadapan dengan ibunya dan memohon maaf atas perbuatan menipunya itu. Jadi ibu pun memaafkan Hana dan menasihatinya agar tidak melakukan perkara tersebut lagi, kerana perkara tersebut tidak baik dilakukan. Jadi tema yang dibawakan dalam cerita pada kali ini ialah mengenai tanggungjawab dan juga nilai kasih sayang dalam kekeluargaan. Nilai tanggungjawab dapat dilihat bila Hana berani untuk memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Manakala nilai kasih sayang dapat dilihat secara telitinya apabila kasih sayang seorang ibu, iaitu Ibu Hana, dapat ditonjolkan dengan memaafkan Hana walaupun Hana melakukan kesalahan. Ini dapat dilihat bermakna apa jua keadaan sekalipun, ibu tetap menyayangi anak-anaknya. Okey, mari saya ceritakan pula tentang proses penghasilan buku ini. Saya bermula membuat buku ini dengan memilih watak dan juga jalan cerita yang menarik dan juga rapat dengan hati kanak-kanak. Saya juga memilih beberapa perkataan yang common, yang biasa didengari oleh kanak-kanak dan juga sesuai dengan level bahasa pemahaman kanak-kanak untuk umur 5 hingga 6 tahun. Antara bahasa-bahasa ataupun kata-kata perkataan yang digunakan ialah sedap, sedih, madu dan juga ibu. Hal ini kerana bagi memudahkan kanak-kanak faham jalan cerita saya. Okey, berkenaan dengan ilustrasi pula, saya bermula dengan pemilihan warna. Saya memilih warna kuning, warna jingga, warna merah jambu yang dapat menarik perhatian kanak-kanak, warna-warna terang yang dapat menarik perhatian kanak-kanak. Saya menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan ilustrasi buku cerita ini. Kita dapat lihat warna-warna yang digunakan adalah warna-warna yang terang bagi menarik perhatian kanak-kanak. So, selain daripada itu, akhir sekali sebelum saya mencetak buku ini, saya memeriksa lagi sekali memastikan setiap kandungan yang digunakan, aras bahasa yang digunakan adalah sesuai dengan pemahaman kanak-kanak. Barulah saya mula mencetak. Selain itu juga, apa yang spesialnya ataupun kelebihan pada buku saya ini ialah kita sediakan juga audiobook secara percuma, di mana saya sendiri yang menghasilkan audiobook ini. Setiap buku yang dihasilkan akan ada QR code untuk scan untuk dapatkan audiobook secara percuma. Secara kesimpulannya, buku Ibu Maafkan Hana bukan sahaja dapat membantu kanak-kanak memperkukuhkan kemahiran membaca mereka, terutamanya menggunakan ayat-ayat pendek. Malah, buku ini juga dapat mendedahkan kanak-kanak tentang nilai-nilai ini seperti kasih sayang, tanggungjawab dan juga keberanian. Nilai-nilai ini dapat ditetapkan melalui cerita ini dalam diri kanak-kanak. Jadi saya berharap buku ini dapat memberikan banyak manfaat buat anak-anak, khususnya kanak-kanak 5 hingga 6 tahun serta para pendidik dan juga para ibu bapa dalam membantu kanak-kanak menyayangi dan mencintai hobi membaca buku. Sekian, terima kasih.